Sungguh ini merupakan suatu kebanggaan dan kegembiraan serta kebahagiaan bagi kami dapat melayani dan menyantuni sahabat-sahabat yang datang berkunjung ke kampung kita ni. Okey kawan-kawan, habis dah cerita kita bersama sahabat-sahabat kita daripada Malaysia dan sekarang saatnya kita meneruskan aktivitas. Kita nak beli barang keperluan dapur. Okey kawan-kawan, kita sekarang berada di warung Bang Mujang. Kita nak beli barang-barang keperluan harian. InsyaAllah akan kita bagikan kepada orang kampung kita yang memang memerlukan. Yang pertama beras, itu silit ni bang. Beras, minyak masak, gula, sarden, susu, ada telur juga, teh, lepas tu ni Indomie, Intermi . InsyaAllah ini akan kita packing untuk orang kampung kita sebanyak 10 orang. Okey kawan-kawan, sementara ini kita packing satu paket sebanyak 10 ini. Barang keperluan yang kita beli semuanya dah lengkap semua ni. Kita bayar sekejap lagi dan selepas ni kita akan angkut ke mungkin kita titipkan sementara di kedai Bang Jam.